yang dipelihara daripada dosa, tapi kita tetap taat kepada dia. Jadi bila Allah SWT tidak mengulangi perkataan taat, bukan berarti kita tak perlu taat. Sebab apa? Sebab suruhan tu tetap daripada ayat yang sama, iaitu taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan kepada ulil amri daripada kalangan kita. Tetap Allah SWT kata, kalau kita ada perselisihan, kalau kita ada benda yang kita tak setuju, kita boleh kembalikan kepada dua sumber yang saya telah nyatakan pada siri yang lepas, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi apa-apa pun ayat ataupun suruhan yang menyuruh kita taat tu tetap ada. Jadi taat kepada manusia dalam urusan-urusan dunia ni memang ada. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah SWT menjadikan antara contohlah manusia yang kita disuruh taat secara jelas ialah ibu bapa. Jadi bila Allah SWT kata dalam banyaklah ayat, antaranya dalam surah Luqman, pesanan Luqman kepada anak dia supaya kita taat kepada ibu bapa. Jadi bila mentaati ibu bapa menunjukkan kata apa? Dia bukannya Nabi. Ibu bapa kita semua ni bukannya Nabi, bukannya sesiapa yang maksum, yang dipelihara daripada dosa, tapi kita tetap taat kepada dia. Walaupun arahan dia tu asalnya bukan benda-benda yang wajib dilakukan. Contohnya macam dia menyuruh kita solat sunat. Solat sunat ni asalnya sunat lah. Tapi bila dia memberi arahan dalam bentuk arahan, jadi arahan itu terus menjadi wajib. Itu contoh kalau ibu bapa. Begitu juga dalam urusan-urusan lain, terutamanya urusan negara.